Mbak, jangan dipikirin negara orang, pikir sendiri negara sendiri. Pakcik Malaides ini bilang, jangan dipikirin negara orang, pikir sendiri negara sendiri. Aneh gak sih orang Malaides ini? Emangnya siapa yang mikirin negaranya? Perasaan banget deh. Orang Indonesia hanya menjawab nyinyiran ataupun argumentasi dari netizen kalian. Dikasih fakta malah naik pitam. Kocak ya netizen Malaides, lucu-lucu kayak Upin Ipin. Mbak, jangan dipikirin negara orang, pikir sendiri negara sendiri. Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia. Macam-macam kekangan, itulah, inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang. Tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional lagi. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang... No, bilang sama pakcik-pakcik Malaides, jangan ikut campur negara orang. Sok-sok mengatur orang Indonesia. Emangnya, lu siapa? Pikir sendiri negara sendiri. Kita tengok kan ada beberapa orang lah yang buat konten, komen tentang negara orang. Kita ni kalau nak bantu orang, jangan letakkan banyak syarat. Jangan ada syarat. Faham tak? Bantu je. Orang dalam kesusahan kita bantu. Orang terima, alhamdulillah, mudah-mudahan bantuan kita Allah Ta'ala anggap sebagai ibadah. Kalau orang tak terima, kita diam. Jangan komen pun takbiran orang lain. Kita rakyat Malaysia tak berhak untuk komen kepimpinan negara orang lain. Faham tak? Tak berhak. Faham tak? Negara diorang biarlah. Macam mana kepimpinan, diorang lebih tahu apa yang berlaku kat negara diorang. Kita setuju tak setuju, senyap je. Faham tak? Kita boleh bantu. Tak boleh bantu, kita doa. Tapi jangan nak masuk campur ataupun sibuk nak komen isu-isu pasal negara orang ni, pentadbiran dan sebagainya. Rakyat diorang komen, okey. Memang diorang yang memilih, diorang yang mengundi. Faham tak? Rakyat kita bukan mengundi kepimpinan diorang. Jadi janganlah buat konten-konten pasal kepimpinan orang baik tak baik, betul tak betul. Tak payah. Faham tak? Tak payah. Kita negara kita. Diorang negara diorang. Faham tak? Kita boleh tolong yang semampu kita boleh. Tak payah nak komen-komen sangatlah. Faham tak? Baik buruk negara diorang. Faham tak? Jangan kacaulah pentadbiran negara diorang. Tahulah diorang nak mentadbir. Kita boleh doakan saja yang terbaik. Boleh derma, boleh bantu. Tapi jangan nak komen pasal kepimpinan orang. Betul tak betul tu nombor 2. Itu pandailah diorang. Faham tak? Mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, benar nggak sih? Sebab apa? Bulan ni tarif fasa 1 dah keluar. Okeylah, tak payah kerja lah. Duduk rumah saja dulu. Yang penting kan anak bini aku boleh cukup untuk makan. Karena di sini subsidi tu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5.000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Saya yakin pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak. Sekarang kalau kamu kerja aja di sana ya. Hari ini sudah dapat 300. Okey lah. Boleh cover 3 hari. Esok aku boleh santai, boleh tidur di rumah. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, pemerintah sini tak okey, rasuah lah atau korupsi lah, bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri, fikir pasal kehidupan anak, istri di rumah, fikir pasal masa depan diorang. Sebab apa? Kalau kamu kerja, kamu boleh hidup dengan layak. Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarikh bila ya? Sekejap-sekejap nak check bank on. The first thing
She is more big problem. So, jika begitulah cara pemikiran anda ya sis, that's why lah kenapa Indonesia ni kadar kemiskinan rakyat mereka sangat tinggi. Jika nak dibandingkan B40 Indonesia dengan B40 Malaysia, sangat jauh. Betul bang, tengok hampa semua ni bang, Melayu. Tapi bila Melayu buat benda baik ni bang, yang paling awal angkat parang bukan bangsa lain, tapi Melayu sendiri. Hampa tahu tak bang, ada laporan mengatakan 67% kecaman dalam media sosial ni bang bukan datang dari kaum lain, tapi Melayu kecam Melayu. Artis Melayu naik jadi riak kan, ustaz viral kata jual agama kan, usahawan berjaya apa kata penipu kan, pelajar dapat beasiswa apa kata kabel, pesilat menang, alah nasib je bang semua tu kan. Hampa nak apa sebenarnya ni bang? Nak apa? Ada universiti buat kajian, Melayu ni bang jenis suka tarik kaki Melayu lain. Daripada nak tolong, depa tolak naik sama-sama. Dak, sebab apa dia bang? Sebab hasad, dengki, tak boleh tengok orang lain lebih sikit. Itulah bang, biasa. Kita ni bang bukan tak bijak, tapi kita sakit bang, sakit dalam hati. Yang peliknya bang, kalau bangsa lain naik ni bang, bang, bangsa sendiri naik, dia ni siapa ajak ni bang? Kan? Kalau bangsa lain buat silap, tak apa, biasalah bang. Kan? Kalau Melayu silap sikit ni bang, bakar dia hidup-hidup dalam komen hampa semua. Kan? Apa ni bang? Kan? Apa ni? Nak tanya ni bang, berapa ramai Melayu yang like post kejayaan bangsa sendiri? Berapa ramai yang nak share bila anak Melayu menang inovasi? Berapa ramai yang nak tolong komen tahniah tanpa sindiran? Dia simple je bang. Kalau tak mampu bantu, jangan kecam. Tak mampu puji, diam pun dah cukup. Nak kata bangga jadi orang Melayu, tapi mulut sendiri ni bang yang rosakkan nama Melayu ni bang setiap hari. Bangsa lain tak sempat pun jatuhkan kita, sebab kita ni bang dah tolong jatuhkan diri sendiri dulu kan. So jomlah bang, tukar cara berfikir tu. Bukan semua benda kena kritik. Kadang-kadang diam tu bang tanda bijak. Tepuk tangan tu bang bukan maksiat. Puji bangsa sendiri bang bukan rasuah. Kalau bangsa sendiri tak sokong kita, jangan duk harap bangsa lain nak tolong kita semua. Melayu, jom naik sama-sama. Tak gitu. Melayu merempat di bumi sendiri. Kau pernah dengar perkataan ni kan? Bangsa Melayu, orang Melayu merempat di bumi sendiri. Yang miskin Melayu, yang isap dadah ramai Melayu, yang mencuri, mencopet, merompak, menyamun, yang kecil-kecilan, yang senang cerita walaupun jenayah yang bodoh-bodoh ni, Melayu yang ramai. Jenayah yang pandai-pandai, bukan Melayu. Tak ramai Melayu. So, jadi kenapa ia boleh berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang dah jadi ni? Daripada zaman lama lah Tok Kadut sampai ke hari ni, Melayu merempat di bumi sendiri. Ini perkataan yang agak sinonim. Pengemis ramai Melayu, buang anak ramai Melayu, tanah Melayu tergadai jual, ada jalan saja jual, turun daripada harta bapa turun kepada anak, anak jual habis. Tapi adakah salah orang Cina? Adakah ini salah bangsa Cina? Bangsa Cina mereka beli, mereka adalah orang yang mengambil peluang. Salah bangsa sendiri yang salah, jangan salahkan orang lain. Seperti kamu lalu mengatakan tidak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Tidak, kami tidak seperti kamu. Kami rakyat Malaysia lebih berwawasan daripada kamu. Kami menuntut hak kami daripada pemimpin kami, dan kami tidak membiarkan hak kami dibolok oleh pemimpin-pemimpin yang korup sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Kamu saja yang tahu, sebab itu negara kamu. Tidak perlu aku untuk bercerita tentang negara kamu. So see, I hope you got something from my video and upgrade your people. And then, Assalamualaikum semua. Tak, sebenarnya Indonesia sudah lama menang dengan Malaysia, tapi kita tak perasan benda ni. Kita selalu kan pandang rendah pada rakyat Indonesia. Yelah, dekat Malaysia ni, mereka ni kerja sebagai buruh bangunan je pun, jadi orang gaji dan segala kerja yang dilihat tak ada kelas. Tetapi pada hakikatnya, kita yang tunduk pada mereka tau. Pertama, kita lebih mengagungkan filem dan drama Indonesia. Kedua, kita paling gemar dengan lagu-lagu Indonesia, sampai artis mereka berkali-kali buat konsert dekat sini. Ketiga, bila kita jumpa orang Indonesia, kita akan bercakap guna slang Indonesia. Tetapi orang Indonesia tak guna pun slang Melayu Malaysia waktu bercakap dengan kita. Tengok pemimpin Indonesia. Sampai ke hari ni mereka tak pernah cakap dan guna slang Melayu Malaysia bila berjumpa dengan pemimpin Malaysia. Tapi pemimpin kita saja yang perak guna slang bahasa Indonesia. Bahkan meskipun di negara kita sendiri. Keempat, berapa banyak perkataan-perkataan Indonesia yang sudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Korang pun tahu kan antara perkataan-perkataan tersebut, saya tak nak sebut.